Alright, Assalamualaikum guys. Aku ada buat eksperimen sebenarnya dekat bahagian radiator cap ni, standard dengan radiator cap yang aku pakai sekarang. Ini adalah daripada Lucas. Jadi aku ada eksperimen sikit lah selama seminggu. Okay, yang standard ni beza dia adalah spring dia lebih keras sikit daripada yang ini. Yang Lucas ni dia lembut sikit. Dia still boleh lentur yang standard ni. Cuma dia keras sikit je. Yang dia lembut sikit. Spek pula sama 1.1 Itu 1.1 sama. Dari segi function untuk dia pengaliran coolant radiator ke reservoir ke radiator, ini bagi aku dia lebih function sebab spring dia memainkan peranan yang penting sangat ketika pengaliran coolant. Yang ni dia ada, cuma dia keras sikit. So nak bila masa pressure tinggi tu dia lambat nak tolak. Yang ni dia lebih senang sikit. Mana lebih better? Daripada pengamatan aku, ketika aku pakai seminggu lebih ni, pergi kerja balik kerja tengah hari, balik malam semua, pergi pagi balik malam, ini better dari segi temperature. Okay. Lucas ni better. Ini bukan untuk motor tau, untuk kereta. So kalau nak beli yang Lucas ni, kau boleh beli tapi ada version spring. Jangan beli yang ada sensor tu, beli yang ada spring. Stable lah. 4 bar tu jarang-jarang sangat. Dan suhu dia senang turun juga bila pakai ni. Sebab ialah function dia lebih nampak bila pakai radiator cap daripada Lucas ni. Okay, coolant pun aku pakai coolant PJ1. Tengok warna biru ni kan. Ni coolant PJ1 ni, bukan coolant standard. Suhu semakin stable. Memang betul. Daripada eksperimen aku, suhu semakin stable. Tu. Dia ikut jam. Ini dia. Lucas Dia tak sampai pun RM20. So, suggest dengan korang untuk beli. Alright.